Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersiaran di Sungai Perak, dekat Lenggong Okey, kita tengok jam, pukul 5.55. Tarikh 24 hari bulan 1. Okey, tahun baru 2026. Okey, kita tengok. Air Sungai Perak surut. Memang kali ni memang betul-betul surut ya. Tengok. Air pun jernih dan surut. Kalau tengok ni dia punya gigi air, gigi apa, gigi air dia. Kalau air besar sampai kat atas tu, dengan air surut nak masuk parking boot pun tak boleh. Okey, so kita tengok hasil dia. Kita bagi baris dia ke kanan lurus, pandang depan. Okey, diam. Okey, ni ikan lampam. Ikan lampam saiz besar-besar tapak tangan lah. So kita membawa ke besar sikit. Ni ikan kateh. 2 ekor ni ikan kateh saiz 200 gram. Kita bawa ke sikit. Ni saiz boleh dikategorikan sebagai ikan tenggalan lah, saiz 500 gram. Kita pergi sikit. Oi, lampan labu ni, lampan ekor merah ni. Ataupun lampan taik. Saiz tu dia 500. Saiz 500 gram. Sama besar ni ikan tenggalan ni. Okey, kita pergi sikit ikan mahal. Ini orang Cina panggil ini ikan kelai oh. Ikan kelai ni mahal oh. 1 kilo pun boleh RM70. Tapi ni saiz kecil. Taklah harga lah. Kita buat makan saja. Okey, kita pergi yang sebelah dia pula. Ini bapak tinggalan 1.1 kilogram. Ini saiz. Ini kita boleh jual ya. Boleh jual, boleh juga harga dia. Boleh modal minyak. Okey, kita tengok zoom tengok. Kejauh sikit tengok hasil dia. Meriah. 3 kali hanyut. 3 kali hanyut. 1, 2, 3 kali hanyut ni. Okey, alhamdulillah. Rezeki ada juga manis. Jadi dah lama tak masa ikan sungai ni. Sekali-sekala balik tu ada juga hasil dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Mantap.